Selepas kita melafazkan maaf, sebenarnya ada banyak rasa yang tersimpan dalam hati. Raya bukan sekadar pakaian baru atau judah di meja. Raya adalah tentang hati yang kembali jernih, tentang tangan yang dihulur untuk memaafkan, hati yang belajar untuk melepaskan. Semoga segala amalan diterima dan Syawal ini membawa sinar kebahagiaan buat kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Quran, surah Al-Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang membuat kebaikan. Pergi ke Manung membeli serai, singgah sebentar di tepi bendang. Syawal menjelma penuh seri, silaturrahim erat, kasih dikenang. Anak desa memetik padi, padi dituai penuh berseri. Aidilfitri kembali lagi, salah dan silap mohon dimaafi. Dengan ingatan tulus ikhlas, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin pada seluruh warga SMK Sultan Tajul Arifin. Semoga Aidilfitri yang mulia ini lebih mengeratkan silaturahim kita dan juga semangat Syawal ini terus menyemarak dedikasi, kecemerlangan dan kebersamaan dalam memajukan sekolah yang kita cintai. Saya Zahabili bin Jamudin makanan SMK Sultan Tajul Arifin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga sekolah, dan saya doakan Hari Raya pada tahun ini Hari Raya yang terbaik kerana kita berada dalam keadaan selamat, harmoni, gembira dan sejahtera. Semoga bergembira di Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Minal Aidil wal Faizin diucapkan kepada semua warga SMK Sultan Tajul Arifin. Maaf zahir dan batin. Semoga Hari Raya pada tahun ini memberikan 1000 kebahagiaan kepada kita semua. Terima kasih. Koperasi kita dari kita untuk kita. Saya mewakili Jawatankuasa Pengurusan Koperasi Sekolah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami wakil guru perempuan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami daripada guru Gen Z mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Cikgu Azhar bin Mahmud. Pada tahun terakhir saya di sekolah ini, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami warga pendidikan SMK Sultan Tajul Arifin ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga lebaran kali ini memberikan kebahagiaan dan keberkatan kepada semua. Kami dari kelas 5 kemanusiaan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari kelas 4 teknologi mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari kelas 311 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami daripada kelas 2 mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari kelas 112 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga Syawal kali ini membawa kegembiraan, keberkatan dan kebahagiaan buat kita semua. Sekian dari kami, saya Muhammad Isfan Naufal Dan saya Nur Aisyah Humaira. dengan penuh keikhlasan hati, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan itu di PSS Semesta. Jumpa lagi di episod akan datang Hanya di PSS Semesta, gerbang digital anda.